Hai semua, akhirnya apa yang dinanti-nantikan dah pun tiba. Pada 21 Mei 2026, idola dan pemimpin reformasi kita, Rafizi Ramli, secara rasminya dah pun lock tempat sebagai ahli biasa dalam Parti Baharu Bersama. Langkah berani beliau ni jelas membuktikan yang lanskap politik negara kita tengah fasa ribut besar-besaran. Kepada anda yang masih atas pagar atau asyik skodil perkembangan politik tanah air tu, tunggu apa lagi? Bos kita dah masuk, takkan kita nak tengok saja, betul tak? Jom pakat daftar cepat. Ada satu benda kreatif yang Rafizi kongsikan tentang sistem Parti Bersama ni, iaitu struktur 14 digit nombor keahlian mereka yang sangat sistematik dan telus. 2 digit pertama mewakili kod negeri, 4 digit seterusnya kod parlimen dan 8 digit terakhir ialah nombor siri pendaftaran anda di peringkat nasional. Tengoklah, belum apa-apa lagi, Parti Baharu ni dah tunjuk contoh pengurusan data yang super clean dan moden, jauh meninggalkan corak parti-parti lama yang kadangkala nombor keahlian pun boleh bertindih dan berkecamuk. Menariknya, Rafizi turut sebut tentang strategi penyusunan akar umbi parti yang bakal bermula dalam tempoh sebulan lagi. Beliau memperkenalkan pendekatan Sang Kancil, satu taktik yang menekankan kecekapan, ketangkasan, kecerdikan dan keberanian berbanding hanya mengharapkan saiz organisasi yang besar gergasi tapi lembab. Ini satu ulasan penting buat kita semua. Bersama bukan nak tiru cara politik lapuk. Langkah ini seolah-olah satu pemberontakan kreatif terhadap struktur politik tradisional. Kalau kita imbas kembali, pendekatan genius sebegini amat sinonim dengan aura Rafizi sewaktu beliau memacu gerakan Invoke satu ketika dahulu sentiasa one step ahead dan luar daripada kotak. Bila sebut pasal taktik Sang Kancil dan penubuhan bersama ni, mahu atau tidak, mesti ramai yang mula menjeling ke arah PKR. Kita tahu PKR ada sejarah perjuangan yang panjang, tapi jujurlah, kebelakangan ini adakah PKR makin selesa, birokratik atau mungkin dah mula hilang taring reformasi yang radikal? Langkah agresif Rafizi mencorakkan bersama seolah-olah memberi shock terapi atau provokasi terbuka kepada kepimpinan PKR supaya jangan terus lena dibuai mimpi kuasa. Adakah bersama ini bakal menjadi wadah baharu yang jauh lebih lincah dan berprinsip berbanding PKR yang sekarang? Sama-sama kita saksikan corak disruption politik yang dibawa oleh Rafizi ini. Kesimpulannya, kemasukan Rafizi Ramli ke dalam bersama adalah satu fasa politik yang amat dinamik dan mendebarkan. Beliau bukan sekadar mahu menambah bilangan parti dalam negara, tetapi mahu membina sebuah gerakan yang cerdik, berani dan berteknologi tinggi. Sebagai penyokong setia Rafizi, inilah masanya untuk kita berdiri teguh di belakang visi baharu beliau. Jangan tunggu sampai cawangan dibuka. Jom kita mulakan langkah pertama dengan mendaftar sebagai ahli sekarang di bersama.org dan bawa gelombang perubahan baharu ini bersama-sama.